Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tujuan kami untuk hari ini, hari Jumaat, semoga hari yang lagi dimuliakan. Seperti mana kami juga mewakili Rela Pelatuan Langgar dengan beradanya di kawasan Lebuh Raya Sultanah Bahiyah, iaitu berdekatan dengan Hotel Grand Alora dan Lotus Mergong, di mana ada gerai-gerai makan. Okey, tujuan kami juga untuk pagi ini program bagi sumbangan air minuman mineral. Untuk kita bersarapan pagi atau kita lebih ambil makanan yang berlebihan yang tidak berkhasiat, tidak menyihatkan, supaya kita dengan penambahan menggunakan lagi di mana air mineral untuk kita boleh bersihkan badan di mana saluran pemakanan kita. Okey, semoga pagi ini amalan kami diredai berkat lagi barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi awak. Jadi bagi awak ni. Assalamualaikum kak. Ya, pagi saja. Air pagi-pagi Assalamualaikum bang. Ayak minuman kita bagi minum, menceriakan suasana pagi ini. Terima kasih. Semoga berkah rezeki. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Rela Kota Setak. Assalamualaikum. Saja bagi ayak minuman, sambil minum kita nak jaga kesihatan. Terima kasih. Bagi saja, bukan jual. Terima kasih. Ya, baik, sama. Assalamualaikum bang. Ayak bagi minum, jaga kesihatan pagi-pagi. Terima kasih bang. Terima kasih kak, baik. Terima kasih. Ni bang. Assalamualaikum bang. Ya. Okey, masih. Bang, sana. Assalamualaikum, nak bagi bang. Just bagi minum pagi-pagi hari Jumaat, semoga berkat. Masih noh. Baik. Sana. Assalamualaikum, selamat pagi kak. Just pagi saja. Nak mengeratkan silaturahmi. Semoga pagi ini lebih ceria, dimuliakan. Salam Jumaat. Baik, sama-sama. Amin ya Allah. Okey, saya rasa itu saja. Ayak ni kami akan habiskan. Terima kasih atas semua yang menyokong, di mana kita nak mencegah sesuatu benda yang lagi dimuliakan dalam amalan apa yang diperintahkan Allah. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, semoga perjalanan amal ibadah kami diredai berkat dan rahmat lagi dibarakah. Okey, kalau ada apa-apa boleh berhubung dengan kami, seperti mana berhubung dengan kami untuk kegiatan aktiviti program bersama masyarakat dan dalam pentadbiran, dalam penugasan di mana melibatkan urusan syarikat swasta dan kerajaan Malaysia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.